Bila kejayaan setan? Kejayaan setan sebenarnya dekat hujung-hujung hayat kita. Dan kita manusia ni, perjalanannya tu tak penting sangat. Yang penting adalah ending kita. Sama ada kita ending baik ataupun ending buruk, betul tak? Jadi setan dia akan target hujung-hujung. Selalu kesilapan yang kita anggap iaitu bila setan berjaya hasut kita untuk berzina, minum arak, berjaya untuk hasut kita buat judi, buat benda-benda komen yang kita nampak semua tu benda setan buat. Tapi sebenarnya untuk nak sampai ke arah ending tu, setan akan usaha untuk kita buat benda-benda yang mungkar supaya ending tu kita dah tak percaya dekat Allah. Jadi sangat-sangat bahaya. Saya akan kongsikan 6 godaan setan yang mana dia akan usaha untuk hasut kita supaya kita semakin lama semakin jauh. Jadi sebelum saya sambung, tuan-tuan tekan like, tekan share supaya ramai orang dapat manfaat daripada video yang saya cuba sampaikan. Serangan pertama, serangan atas kepala. Serangan atas kepala ni selalunya kalau kita nak tangkap ular, kita akan tangkap dekat kepala dia. Kalau kita tangkap badan dia, dia akan attack kepada kita. Jadi macam itulah, setan nak attack kita, dia akan attack dekat bahagian atas kepala. Atas kepala kita ni ada 4 benda yang sangat-sangat bernilai yang dia akan masuk kepada hati kita. Dan hati kita ni kalau dia baik, seluruh anggota badan baik. Kalau dia buruk, seluruh anggota akan buat benda-benda yang buruk. Jadi 4 benda tu apa? Mata kita, telinga kita, pemikiran kita, percakapan kita. Semua benda ni kalau kita konsum benda baik, kita akan buat benda baik. Kalau kita konsum benda buruk, dia akan buat benda buruk. Kita tengah solat ni, tengah buat benda baik, lepas tu kita boleh terbayang benda-benda yang bukan-bukan sehingga akan boleh melalaikan kita daripada solat. Sedangkan badan tengah solat, pemikiran dah pergi tempat lain. Pandangan yang berulang kali memandang kepada pakaian wanita adalah pandangan yang bodoh. Mata kita ni adalah panahan-panahan syaitan. Jadi kalau kita tak dapat jaga mata kita, itulah panah-panahan syaitan ke atas wanita kepada mata kita. Itu baru mata. Mata ni dia akan selalu kepada pemikiran. Pendengaran pun akan selalu kepada pemikiran. Percakapan pun akan membentukkan keyakinan. Jadi penting kita ada 4 perkara yang ada atas kepala kita ni supaya membentuk hati kita. Kalau kita tak jaga mata, dia akan membantu untuk berfikir tentang benda yang bukan-bukan dalam solat. Solat tu penting. Syaitan akan target dekat solat dulu. Kalau kita tak dapat jaga solat, maksudnya kita tak dapat jaga hubungan kita dengan Allah. Kalau kita tak dapat jaga hubungan kita dengan Allah, dekat situlah setan punya langkah yang kedua, iaitu dia nak buat apa? Dia nak melemahkan amalan kita. Weh, dah nak masuk waktu Zuhur, jom pergi semayang. Tak apa. Abang pergi je dulu, nanti aku main lah. Aku datang kat belakang nanti. Lagilah aku solat, banyak benda ni nak kena fikir. Aku pun dah solat Jumaat. Aku dengar hari tu kalau terlepas 3 kali Jumaat baru jadi kafir. At least aku dah jaga Jumaat. Pak setan mainkan kita macam mana? Nabi SAW cakap apa? Pemisah seseorang itu dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Lepas tu ulama pula menerangkan hadis ni, dia kata apa? Seseorang yang tidak bersolat akan banyak melakukan dosa sehingga akan menyebabkan dia dalam bahaya. Itulah jambatan syaitan yang akan membawa kita semakin hari semakin rasa lemah. Dan dia akan buat apa? Dia akan buat dekat kita supaya kita rasa apa? Amalan ni dah biasa. Tak buat pun tak apa, buat pun tak apa. Orang buat kita buat, orang tak buat kita tak buat. Kita terkesan dengan suasana dan keadaan. Jadi dia target yang pertama dulu dan dia akan bawa kita ke belakang. Dia akan sampai jadi macam mana? Dia akan jadi sampai dosa rasa biasa. Itulah stage yang ketiga. Sekarang solat kita dah tak terjaga dan syaitan akan ambil kesempatan atas kita. Kita dah rasa macam dah jauh dah dengan Allah. Jadi kita akan buat hubungan dengan siapa? Dengan nafsu kita. Kita akan ikut kehendak nafsu kita. Ini apa yang saya nampak as a student, yang saya nampak depan mata saya, yang berlaku depan saya, yang dekat lelaki dan wanita. Pertama, syaitan akan buat dia rasa nikmat kepada kecantikan. Ni untuk bahagian wanita dulu. Mula-mula dia pakai tudung, dia rasa macam fashion. Ni cantik, tudung tu cantik. Mula dia pakai tudung takat-takat atas. Untuk apa? Untuk kecantikan. Dia dah mula mengikut hawa nafsu dia. Untuk nak cantik, ni bukan buka aurat pun. Lepas tu dia akan rasa apa? Dia akan buka tudung. Dia akan nampak ni lagi cantik. Dia kata tak kisah pun sebab apa? Ramai je orang buka tudung, pakai tudung, tak ada masalah. Jadi dia pun rasa biasa. Setan buat benda ni, dia akan buat kita rasa biasa. Dan benda ni dia bukan makan 1 hari 2 hari. Dia akan makan berbulan, tahun pun boleh. Jadi benda ni dah berlaku. Dia akan tengok orang buat, dia rasa biasa. Sampai rasa macam mana? Sampai dia dah rasa buat dosa rasa biasa lah. Kalau untuk lelaki, mula-mula dia akan sembang dengan kawan-kawan dia berkaitan dengan benda-benda yang tak senonoh. Sembang macam biasa dulu. Lepas tu dia akan merasa kegairahan untuk melihat. Lepas tu dia dah melihat, dia rasa tak puas, dia akan tengok yang betul punya. Mula-mula dia tengok yang tak betul. Lepas tu dia akan usaha diri betul ke arah yang lebih teruk. Jadi itulah usaha setan dan benda ni dia akan berterusan sampai macam mana? Sampai kita akan anggap rahmat Allah itu adalah permainan untuk kita. Maksudnya kita ada ingat Allah SWT kan Maha Pemurah. Jadi tak ada masalah lah, nanti Allah SWT akan ampun aku punya, nantilah aku taubat. Jadi kat situlah masalah yang keempat, iaitu bermain dengan rahmat Allah. Okey, sekarang dah stage yang keempat. Bayangkan kita bangun saja daripada tidur, buka saja mata, apa yang ada dekat depan kita? Kesibukan dunia yang tak pernah berhenti. Dekat belakang kita ada apa? Ada banyak dosa yang kita tak taubat lagi. Jadi kita pun buat amal. Lepas tu kita sibuk. Kita sekadar buat amal. Tak penuh sempurna kita buat. Lepas tu kita lagi sibuk. Kita buat amal dengan kalut-kalut.
Tambah pula sangat sibuk, kita buat amal sekadar melepaskan batuk di tangga. Lepas tu kita cakap apa? Allah SWT faham keadaan kita ni tengah sibuk. Dengan banyak segala benda yang kita dah buat dekat belakang kita duk bersangka baik dekat Allah dengan tak kena tempat. Ada dua keadaan. Pertama, orang yang bersangka baik yang betul. Yang kedua, orang yang bersangka baik dengan tak betul. Iaitu orang sangka baik yang betul ni macam mana? Dia buat usaha, dia takut Allah SWT tak terima amalan dia dan dia bersangka baik Allah SWT akan ampunkan segala kesilapan lalu yang dia dah buat. Jadi dia buat usaha. Bukannya dia tak buat usaha, dia buat kerja. Contoh macam satu orang pekerja, dia buat kerja sungguh-sungguh. Dia tahu bos ni dia baik, bos ni akan bayar gaji dekat dia. Dia pun buat kerja. At the end of the month, dia tengok apa? Bos dia tengok dia ni satu orang pekerja yang bersungguh-sungguh. Bos dia pun shock lah. Bos dia akan bagi bonus dekat dia. Satu orang yang bekerja sungguh-sungguh, naikkan nama company. Bos ni sukalah sebagai satu orang manusia, kita nak faham macam tu lah kan. Tapi untuk satu orang pekerja yang malas, dia tahu bos dia akan bayar hujung bulan ni, akan bayar gaji. Tambah gaji pula, gaji yang cun. Lepas tu dia pun kerja halai balai. Dia buat masuk lambat kerja, rasa bos ni rasa apa. Okey, macam itulah orang yang bersangka baik dekat Allah tapi silap. Dia tak buat amal, dia semakin lama semakin buat dosa. Lepas tu dia duduk sangka baik. Inilah orang yang bodoh, kata Nabi SAW. Mafhum dia. Teruknya untuk bahagian orang yang kedua ni, dia akan tangguh, semakin tangguh, dia akan dapat satu sifat ni, dia akan cakap apa? Nantilah. Inilah akan yang terjadi untuk bahagian yang kelima. Dia akan cakap, nantilah aku taubat. Dosa ni tak apa, ringan je. Nantilah kita taubat. Nantilah bila kita pergi umrah nanti, dekat sana ada Mekah, ada makan Nabi SAW, barulah kita taubat betul-betul. Nantilah, abang rasa nanti kalau ada anak, nanti abang akan berubah betul-betul. Sebab anak ni kita ada penuh tanggungjawab. Nantilah bulan puasa. Bulan puasa kan syaitan tak ada, senang sikit nak berubah. Macam itulah kita duk buat semakin hari, semakin lama, duk tangguh nanti. Dia akan sampai satu tahap, bila kita dah doa, kita nak berubah, kita akan rasa begitu berat. Sebab apa? Bebanan dosa yang kita tanggung begitu banyak. Kita akan rasa macam mana? Betul ke Allah SWT ampunkan dosa aku dah buat banyak macam-macam dosa. Satu hari ada satu orang lelaki tua datang jumpa Nabi SAW. Dia punya tua sehingga kan mata dia ni boleh tutup mata anak mata dia. Punyalah tua. Dan lelaki tu cakap apa? Aku ada kenal satu orang lelaki yang penuh dosa dia, sekiranya dibahagikan kepada penduduk bumi keseluruhan, seluruh penduduk bumi itu akan binasa disebabkan satu dosa orang lelaki ni saja. Nabi SAW cakap apa? Mafhum hadisnya, sebutlah kalimah la ilaha illallah, maka Allah SWT akan ampunkan sebanyak mana dosa kamu, sebanyak mana di lautan pun Allah SWT akan ampunkan. Mafhum hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita duk prasangka macam tu, kita rasa berat, memang susah kita nak berubah. Kita duk semakin tangguh, memang kita akan rasa berat. Itu benda yang common lah. Kalau kita duk tangguh, kita akan sampai satu tahap yang dah jadi darah daging kita. Sampaikan akan jadi tahap yang keenam, iaitu nafsu di belakang. Ya betul, kita masih Islam, kita masih nampak macam orang Islam. Kita tak mengaku pun yang kita keluar daripada agama Islam. Tapi perbuatan kita dah lama berbulan tak solat. Kita solat pun hari raya sahaja. Lepas tu waktu bulan puasa macam tak bulan puasa. Melainkan waktu kawan kita ajak, weh jom pergi buka puasa, pergi iftar, kita pun jom. Kita tak cakap, ya aku ni sekarang dah tak Islam, aku tak boleh nak pergi buka puasa dengan hangpa. Tak. Jadi inilah yang sangat bahaya. Kita bukan apa, kita dah lemah dah iman kita di dalam. Kita dah putus asa, kita dah rasa tak bernilai di sisi Allah. Allah SWT tak ampunkan saya. Allah SWT tengok ke diri saya sekarang ni. Jangan sekali-kali berprasangka yang macam tu. Itulah game syaitan yang nak bawa kita jauh daripada Allah SWT. Sehingga kan dia akan cakap kat kita apa? Inilah kebebasan. Kebebasan yang selalu orang putih cakap apa? Your life, your choice. Jadi kita pun buat pilihan macam-macam mengikut kehendak hawa nafsu kita. Kita dah tak ikut perintah Allah SAW. Nanti di dalam neraka dan satu mafhum SAW, setan ni akan dikejar oleh manusia. Manusia tak puas hati dengan setan. Dalam neraka tu main kejar-kejar. Sehingga kan setan akan bangkit. Itulah kutubah dia yang pertama dan yang terakhir. Dia cakap apa dalam mafhum SAW? Poin yang saya nak cakap kat sini, dia akan cakap, aku hanya membisik kepada kamu, kamu yang buat keputusan. Jadi semua bisikan-bisikan ni kita kena tahu. Bila kita tahu, kita dapat cegah dia. Sebab dia tak berkuasa atas kita. Yang dia berkuasa adalah hanya membisik. Dan Allah SWT akan lindung orang-orang yang beriman. Jadi untuk nak tambah iman tu, kita kena buat usaha atas iman. Dan ada 5 cara yang mana saya akan tunjukkan untuk kenal pasti dan untuk membaiki diri daripada hasutan-hasutan syaitan ni. Usaha pertama yang kita boleh buat iaitu kita kena kenal pasti dulu godaan syaitan macam mana. Kita kena tahu sebab diri kita masing-masing berlainan, taraf kita pun berlainan dan godaan dia berlainan. Jadi setiap orang dia ada godaan masing-masing dan kita kena banyak minta dekat Allah Subhanahu Taala melalui doa supaya Allah Taala zahirkan kepada kita baik itu baik, buruk itu buruk. Kita kena kenal pasti. Kalau kita tak kenal pasti, kita duk jadi apa? Kita duk pening. Ini betul ke tak betul dan kita pun buat saja. Jadi kita kena kenal pasti dulu. Godaan syaitan ni macam mana dekat kita? Macam mana kita boleh buat benda yang buruk tu? Yang kedua, jaga perbuatan harian kita. Secara tak perasan kita sebenarnya berkawan dengan syaitan. Macam mana? Kita masuk tandas kaki kanan,
kita makan tangan kiri, kita cakap pasal orang, kita tengok aurat orang, tanpa kita perasan sebenarnya perbuatan tu syaitan suka, dan kita tengah membantu dia untuk menambah kekuatan untuk hasut kita. Jadi elok berkawan dengan syaitan melalui berbuat benda-benda yang mungkar. Yang ketiga, kena banyakkan zikir, ingat Allah SWT. Syaitan ni dia menghancurkan kita melalui kelalaian, dan kita ni menghancurkan syaitan melalui zikir. Banyakkan la ilaha illallah, banyakkan astaghfirullahalazim, dia akan menghancurkan syaitan. Syaitan ni mulut dia seumpama jarum yang dia akan sentiasa duduk dekat darah kita. Kalau kita lalai saja, dia akan cucuk racun dia untuk melalaikan kita lagi jauh daripada Allah. Jadi dengan zikir ni, hati kita akan terpaut dengan Allah. Sebelum kita masuk masjid, kita baca satu doa ni, kita akan terselamat daripada godaan syaitan sepanjang satu hari. Banyak lagi ada doa yang boleh bantu kita untuk jauh daripada godaan-godaan syaitan. Dan yang keempat yang paling korang kena jaga, walaupun busy macam mana pun, kena cari satu masa, iaitu apa? Solat sunat taubat. Walaupun kita busy, carilah satu masa untuk solat sunat taubat, yang kita ni sentiasa melakukan dosa. Dengan solat sunat taubat ni akan meringankan sikit hati kita daripada dosa-dosa yang banyak kita buat. Kita tak tahu bila kita akan jumpa dengan pencipta kita. Jadi kemungkinan dengan solat sunat taubat satu hari tu boleh bantu kita untuk cover kesilapan-kesilapan kita yang terlalu banyak kita buat. Yang terakhir, yang kelima, yang syaitan paling takut, satu mafhum Nabi SAW, satu orang yang berilmu ditakuti oleh syaitan berbaring 1,000 orang abid. Orang abid ni iaitu orang yang beribadat. Bila mana kita ada ilmu ni, kita akan tahu hasutan-hasutan syaitan, langkah-langkah syaitan. Ini baru ada 6. Ada banyak lagi di luar sana yang korang boleh belajar. Satu lagi tambahan bonus untuk korang, kita ada 2 takbir. Satu takbir Allahu Akbar, satu lagi takbir pun Allahu Akbar. Takbir yang Allahu Akbar yang pertama, bila kita takbir saja untuk solat, syaitan akan datang untuk bagi tahu kita macam-macam benda. Oh, kunci jatuh kat situ, kita dah teringat. Dan yang satu lagi takbir Allahu Akbar juga, tapi syaitan lari jauh. Tahu tak apa? Iaitu azan. Azan ni dakwah yang sempurna. Jadi bila mana kita buat banyak dakwah, kita akan tambah ilmu kita, kita akan memperingati diri kita terutamanya, dan kita akan memperingati orang lain. Jadi dakwah ni syaitan takut. Jadi banyakkan belajar buat dakwah, dan kita sama-sama amal supaya kita dapat kekuatan untuk lawan dengan syaitan, musuh kita yang utama sekali. Jadi dalam video ni kita tahu sebuah sedikit cara-cara syaitan hasut manusia. Jadi kalau kita dapat kongsikan video ni dekat kawan-kawan kita, banyak manfaat mereka akan dapat. Nak tahu tak satu perkara yang sangat-sangat menakjubkan yang tak boleh diungkap dengan perasaan kita, iaitu kita masih diberi peluang oleh Allah SWT sekarang. Kita masih ada peluang, kita masih bernafas, kita masih boleh tengok video ni. Maksudnya apa? Buku catatan amalan kita masih boleh ditulis dengan baik lagi cerita dia. Belum ending lagi. Jadi kita boleh tulis, kita boleh usaha untuk memperbaiki diri kita. Jangan pernah putus asa sekali-kali selagi nyawa dikandung badan. Jangan putus asa sebab kita masih ada peluang. Saya berbesar hatilah anda kongsikan benda-benda yang bermotivasi dekat ruangan komen, ataupun bagi tahu dekat bahagian mana yang paling susah untuk anda nak keluar. Dan jangan lupa like, share supaya ramai orang dapat manfaat daripada video yang kali ini.